Dan yang kedua, Betul tak? Yang kedua tak? Jadi semalam kita duk ngaji ubak nak hilal deki tu. Tak ada. Perkara-perkara nak hilal ke deki tu dua perkara. Kena perubak nak hilal deki. Kalau kita cerak dah kata aku ni masuk le deki kat orang tu. Masuk le deki dah aku ni. Lepas tu nak lepas diri daripada deki tu dua perkara. Nak lepas ada dosa deki, tak sewa jadi deki juga. Satunya malai yang kata bahawa tiada akal zahir akal deki. Jangan duk tunjuk, jangan duk cu kat orang kita deki tu. Bobo wasa nak deki kita buat kot lain, wi wasa kot lain. Bobo wasa nak kena we kena bala, kita halai hati kita wi kena. Atau wi tak kena orang lain kena bala. Bobo nak jadi kata kita tak kena orang boleh nikmat. Kena tukar pendapat kita rasa tak kena orang boleh nikmat. Lepas tu bobo deki wasa nak ngenak bagai demo, putih jangan ngenak, pergi tolong lah dah. Pergi tolong demo. Tu makna hak pertama malam lah. Malam ni yang kedua pula. Nak hilal dosa deki tu. Dan yang kedua bahawa benci engkau daripada diri engkau. Kita kena benci ke diri kita. Ni payah dah atuk ni. Terbaik manusia yang benci kat orang. Kalau dengan diri yang huduh tarana tak benci, Allah itu. Jadi payah terbaik kita nak tukar terbaik ni payah. Kena benci daripada diri engkau. Akan kasihnya hilang nikmat Allah daripada sekalian hamba-Nya. Kita kena benci, aku ni tak reti sungguh, aku ni gang sungguh. Aku ni bodoh sungguh. Apa boleh duk kasih nak orang hilang nikmat tu. Tak kena sungguh aku ni. Gila apa aku. Kecek tu. Kecek dengan nafsu kita. Kena benci ke diri kita. Apa kita ni duk gi kena nak orang lain hilang nikmat tu duk gi kena apa. Kita tak kena diri kita lagu tu. Baru ya tak dosa deki. Wasa-wasa nak deki. Kita wasa nak deki, kita mari perasaan benci ke diri. Tak apa, hilang dosa tu. Kena orang pandai tak apalah. Kau kita buat kereta pun nak jatuh parit kan, dekak naik. Tak ada. Dia turut mutu mata jatuh parit. Maka apabila menyertai oleh benci engkau yang mesebab akan dia, apabila menyertai oleh benci engkau yang mesebab akan dia, akan yang tu, oleh agama, dengan suka engkau, kita pergi buat mana? Kita pergi suka engkau akan hilang nikmat. Dengan suka engkau akan hilang nikmat yang mesebabkan dia oleh tabiat. Jadi mula-mula kita duk kena nak hilang nikmat, hak jadi sabit dengan tabiat kita tu. Lepas tu nak benci tu mesebabkan dia oleh agama. Agama suruh benci ke diri kita. Kita pun benci ke diri kita. Hak agama suruh tu. Hak agama suruh. Nak bertukar dengan kita duk suka nak hilang nikmat yang disebab oleh tabiat kita tu. Tabiat kita nak kena hilang nikmat. Lepas tu kita benci, kena hilang nikmat kita benci. Bahawasa lagu tu nascaya tertolak daripada engkau oleh dosa. Mana tertolak lepaslah daripada engkau oleh dosa suka engkau itu. Yakni deki. Hilang tak ada deki lah. Mula-mula kita kena nak hilang nikmat. Hak tabiat. Lepas tu kita tukar mari benci ke diri kita kena nak hilang nikmat. Itu sebab agama suruh. Kita ambil ajaran agama, mari tindih tak perasaan kita duk benci kat orang duk kena nak hilang nikmat. Jadi ni tak apalah. Kita tak kena dah nak orang hilang nikmat. Jadi lepaslah kita daripada dosa engkau, dosa suka engkau itu, dosa deki. Lepas tak ada deki lah. Kita dah tukar. Sabit tu kata orang dah ngaji dia dah baik kiri. Bobo wasa nak deki tukar.
Dan tiada diwajibkan atas engkau mengubahkan tabiat. Tak ada wajib tukar, tak ada wajib ubah tabiat. Tabiat jadi lagu tu. Nanti beci ya. Kita nak tukar tabiat ni payah juga. Ada tabiat lagu tu. Buat tengah orang, dia mari tak kena kalau orang boleh nikmat. Kita beci ke diri pula. Hilang sikit. Tabiat nak tukar payah. Cuma nanti perobat dia. Boya deki kita beci ke dia. Boya deki kita beci ke dia. Tu makna tak ada wajib boleh tukar mengubahkan tabiat. Kerana tiada kuasa engkau. Tiada kuasa engkau atasnya. Atas tukar tabiat ni. Pada kebanyakan kelakuan. Pada banyakkan kelakuan ni kita tak orang nak tukar tabiat. Nak halih perangai tu payah. Perangai orang malah nak tukar jadi rajin lagi payah. Ya malah nak tukar jadi rajin. Oh payah. Perangai orang rajin nak tukar di malah mudah ni. Kalau perangai malah nak tukar di rajin tu. Payah. Tapi orang pandai tukar boleh. Cuma payah. Kebanyakan kelakuan ni kita nak tukar tak kuasa. Sebab tu tak apalah, belalah tak tukar pun tak ada wajib tukar. Cuma nanti tolak. Bobo wasa nak deki, tolak. Bobo wasa nak deki, tolak. Tak tersalah. Kerana bahawa tabiat itu tiada dapat mengerasi akan dia. Kerana tabiat ni tak dapat kita nak mengerasi, tak dapat kita nak paksa dia. Malaikat mereka yang putus peniliknya. Malaikat mereka yang putus peniliknya daripada makhluk. Malaikat orang ni ia putus daripada pandangnya pada makhluk. Baru ia tukar boleh. Kalau orang ada buat pandangnya nak kejiho, nak orang tengok, alamak aku tak deki kat orang, takut dia mau kata dogo pula. Lama dia mau takut penakut pula. Tukar tak boleh. Putus penilik daripada manusia. Jangan pandai kepada manusia. Jangan pandai pada pujian manusia. Manusia ni, dia tak boleh dah. Apabila kita deki kat orang, dia nak tipau, nak kibah ekor dia. Lah ni, lawai. Tu manusia. Pak kita tak sip pandangnya ke manusia, kita tak sip. Kita tak pandai. Walau manusia puji pun kita tak pandai. Boleh tukar. Kalau kita tak putus penilik kita dengan manusia ni, dia nak tukar tabiat tak boleh. Malu ke saing, ingat nak saing dengan demo. Padahal demo tak ada duit skop bok dia. Bahkan mengetahui ia dengan yakin. Bahkan ia kena tahu dengan cerak akan bahawasa yang ampunya nikmat itu tiada sunyi. Ya kita tahu dengan yakin bahawa ampunya nikmat itu tiada sunyi daripada bahawa ada ia isi api neraka. Atau ada ia isi syurga. Kita tahu dah orang yang boleh nikmat, orang yang boleh kaya, orang yang boleh senang, ia tak sunyi, tak pun ia syurga, tak pun ia neraka. Dua tu biar-biar. Dua tu lah biar-biar. Kita tahu cerak dah. Tak pun isi syurga, tak pun isi neraka. Maka jika ada ia isi api neraka, kalau nampak ia duk tak maya, duk judi, duk gapo, maka tiada memberi manfaat akan dia oleh nikmat itu. Manfaat nikmat hak boleh dia tak ada manfaat. Tak ada guna, dia tak boleh duit, tak boleh padi beras, tak maya ber, tak ada guna. Dan jika ada ia isi syurga, maka tiada ada nisbah antara nikmat itu dengan nikmat syurga. Tidak ada nisbah, tidak ada bangsa antara nikmatnya itu, nikmat hak duk di orang di manusia tu dengan nikmat syurga. Bahkan melihat ia akan sekalian makhluk itu hamba bagi Allah Ta'ala. Maknanya demo ahli syurga dan ahli neraka kita tak kira, tak nak tiba mana. Jadi tak kira lah ahli syurga ke ahli neraka kita sudah kira. Walaupun manusia ni dia tak sunyi. Kalau kita tilik nikmat dia, kalau dia ahli neraka, nikmat dia tak guna. Kalau dia ahli syurga, nikmat dia tu tak ada beza. Tidak ada nisbah di antara nikmat dia boleh di dunia dengan nikmat syurga. Jadi gimari tak ada pasal kita duduk dia. Tak dia lah kau. Dan Allah itu kekasihnya. Dan kasih, maka kasih ia akan mereka itu. Kita pun kasihkan mereka itu.
Allah tu kekasihnya, kasih seorang boleh nikmat tu. Dan Allah pun kasihkan mereka itu. Kerana mereka itu hamba bagi kekasihnya. Kerana mereka itu orang yang boleh nikmat tu. Hamba bagi kekasihnya. Kita, Tuhan tu kekasih kita. Demon yang boleh nikmat tu, ya kekasih Tuhan. Jadi kita kasih pada orang yang kekasih kita kasih. Jadi, berakal. Kita rasa segadah kita kasih Tuhan. Tuhan tu kekasih kita. Kok mana orang yang Tuhan kasih belakang kita kasih. Jadi jadi tak kena. Nah, kita kasih nak kecek kasih Tuhan. Tapi orang yang Tuhan kasih kita tak kasih. Kau dah deki. Yang tu tak boleh salah. Nah. Dan kasih ia bawa nyata bekas nikmat kekasihnya. Kita pun kena nak wi nyata, nak wi zahir bekas nikmat kekasihnya. Nikmat kekasihnya Tuhan kekasih kita dah. Nikmat kekasih kita dah. Nikmat Tuhan duduk tak ada mana. Kita kenalah nak nyata nikmat Tuhan tak ada mana tu. Kalau kita ada buat beci jadi salah kita pula. Itu dia panggil rezeki. Dan kita kasih Tuhan, Tuhan wi nikmat ke siapa-siapa kita kenalah kau. Nah, kekasihnya atas sekalian hamba-Nya. Jadi Allah Taala kasih pada sekalian hamba. Kita pun kasih wi nyata nikmat, wi nyata bekas nikmat kekasihnya. Bagi kekasih dia. Jadi Allah yang kasih kat orang tu yang wi nikmat. Kita pun sukalah nak wi nyata nikmat. Kita puji pula dah ke Tuhan wi nikmat pada orang tu. Tu baru lepas pada rezeki. Nah, ini ada royak sebab nak lepas pada rezeki lah. Jadi kalau kita rezeki tu jadi nampak tak ada pasal juga. Kita rezeki pun nikmat ya dak ilah. Nikmat ya dak ilah. Cuma kalau dia rugi pun rugi hari dia. Kalau kita tak rezeki pun dia nak rugi, ya rugi. Kalau kita rezeki pun dia nak labur, ya labur. Dia tak ada degih pun dengan kita rezeki. Baik asal rezeki. Cuma kita yang berdosa. Nah. Habis kat tu kemudian semua kalah bab yang kelima pada menyatakan fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu
Sunat mandi junub. Ambil uduk itu. Saja kau ambil uduk, sunat mandi junub. Ini kata niat. Saja aku ambil uduk, saja aku mengambil uduk bagi sunat mandi junub ni. Jika sunyi jinabahnya, jika sunyi junub ya, jika tak ada junub ya tu, daripada hadas yang kecil. Kalau dia tak ada hadas kecil, dia batal dah air maya. Ya junub, dia batal air maya dah. Dan jika tiada sunyi jinabah daripada hadas kecil tu. Jadi hak sakning tu dia kata boleh nak ambil air semaya sunat kerana sunat mandi jika sunyi jinabah daripada hadas kecil. Kalau sunyi jinabah daripada hadas kecil, jadi hadas kecil dia tak penuh dululah. Jika sunyi, jika dak jinabah daripada hadas kecil. Jinabah dia tak ada sunyi daripada hadas kecil. Yakni dengan bawa dia ada dah. Dia ada air semaya dah. Dia ada dah air maya. Sebab tu dia niat saja aku ambil uduk kerana sunat mandi. Sebab junub dia tu tiada sunyi. Sunyi daripada hadas kecil. Maka jika tiada, kalau tak sunyi pada hadas kecil, maka hendaklah diniat dengan dia akan hadas kecil. Kalau dia ambil, dia junub tu dia tak ada air maya. Dia tak ada air maya. Kalau golek banyak kereta tu, dia tak ada air maya. Bahawa kita tak ada ambil air semaya lagi, kita ambil air maya niat saja kuakak hadas kecil kerana Allah. Ambil air semaya niat besar lah. Ambil air semaya niat besar. Kalau kita ada dah air maya dah atas, apa kita tidur. Tetap punggung. Mimpi, keluar mana? Air maya dah atas. Air maya dah atas nak mandi wajib sunat tak ambil air maya? Sunat pula. Tapi niat saja aku ambil uduk kerana sunat bagi mandi. Tak ada niat uduk hak besar tu dah. Kalau orang tak ada air semaya, baru niat saja aku ambil uduk kerana Allah. Saja aku akak hadas kecil kerana Allah. Niat hak sama. Kerana niat besar lalu lah. Lepas ni ya, hadas apa? Kita uduk ya ada. Kalau ada uduk, orang tak panggil lah hadas kecil tu. Kalau hadas kecil, tak ada uduk. Uduk ya ada. Uduk ya ada pun sunat lagi ambil uduk. Sebab tu niat tu kerana sunat bagi mandi tu. Jadi belik gitu. Pakai mudah-mudah, tak ada dia ambil uduk. Mandi wajib tu benar, tak ada dia ambil uduk. Sunat lagi, papayah lagi. Ada uduk dah pun kena ambil pula niat sunat bagi mandi. Kalau tak ada uduk, baru niat saja aku akak hadas kecil kerana Allah. Rupa-rupa tak ada lah tu. Mandi wajib lalu. Dan menggosok-gosokkan dengan tangan atas barang yang sampai kepadanya, kepada barang daripada jasad, daripada tubuh. Kita sunat gosok habis kat tangan siapa? Siapa kok nak gosok dulu. Mana siapa? Kok telah teriak, kok telah kain, kok kaki, kok pohon, kok apa? Gosok, jiruh leleh, gosok leleh. Nah. Sunat tu. Kalau tak gosok pun tak apa kalau air siapa dah. Kalau air tak siapa, malaikat kena gosok baru siapa, wajib gosok. Ni dia kata sunat ni. Sunat gosok, sekat siapa tangan tu, ditanggung kata hak air siapa dah. Kalau tak gosok, pun air ngalir dah. Sunat gosok. Ada pun kalau tak gosok, air tak pergi ni. Air tak siapa ni, kalau tak gosok. Malaikat dengan gosok baru siapa air. Wajib gosok. Nak tahu mana takut tubuh duk belengah-belengah, tubuh duk menyuk-menyuk. Kalau jiru air, buat jiru tak ada keladi dah. Malaikat kena gosok baru air nak segar. Maka wajib gosok. Dan mualat berturut-turut. Sunat tak? Berturut-turut. Mandi dah wisudah lalu. Gung, jangan buti lah. Jangan buti lama. Kau dah kata air hak dulu kering di tubuh tu. Tu orang panggil putus mualat. Kalau buti star-star air hak di tubuh tak ada kering, dia tak panggil putus. Kalau kita nak buti boleh. Malah ya sejuk tajiru kaki dia di kepala lutut. Saja aku mandi junub, saja aku akak adab sah kerana Allah. Lepas tu kelik tidur mula. Pukul 3 malam bangun pula. Jiru kaki belah lek ni pula. Rata lah tak kena niat dah malam.
tengah hari nak maya subuh hang jiru pula. Ikutlah 2 hari 3 hari baru sudah tak apa. Tapi tak lagi tapi dengan semaya tak nak. Mandi cetang pergi makan nasi. Makan nasi sak rokok wah. Pergi hotel dah. Pergi mandi pula, hang jiru pula. Berhenti pula. 10 kali berhenti tak apa. Cuma makruh. Sunat berturut-turut lalu gum. Berhenti sudah. Dan telah terdulu maknanya pada wuduk di sana, yakni pada bab wuduk. Telah terdulu makna muwalak. Makna muwalak ni jangan wisenge kira-kira kata air tu kering hak di anggota dulu, padahal udara pertengahan. Udara dalam tubuh kita pun tengah panas sejuk. Berapa minit nak kering air? 10 minit. Kalau wuti tak 40 minit tak panggil putus. Kerana air tak kering lagi. Wuti 15-10 minit nak ke atas. Kalau 10 minit tapi kita tak aja kira tu, tak ada biar ada iktibar. Kita jiru hubung air di tangan berapa minit nak kering. Kalau tubuh panas sejuk tengah udara pertengah. Jangan kira musim sejuk lambat kering, jangan kira musim panas banyak kering, kira musim tengah. Tu mualak. Dan mendulukan pihak yang kanan atau pihak yang kiri. Kena jiru ulit kanan tu. Jiru sebelah kanan, tubuh kita nak mandi, jiru ulit kanan. Tubuh sebelah ulit kanan. Dan tinggal bibar apa sunat mandi junub. Bibar apa perkara. Ada lagi. Sunat mandi wajib ni ada lagi. Bibar apa perkara. Yang disebut akan dia dalam kitab yang panjang-panjang. Dalam kitab besar-besar tu banyak lagi. Yang mau sebut banyak ni pada dah ni pun kita tak ada buat amal. Dari kitab besar banyak lagi. Setengah daripadanya. Hanya goyak juga. Meniga-niga akan membasuh. Meniga-niga basuh 3 kali. Basuh tapala 3 kali, jiru di lengan ni 3 kali, jiru lek ni 3 kali. Pemik uduk lah. Meniga-nigakan membasuh. Dan menyelak-nyelakti bulunya. Menyelakti, jadi sisir lah. Ni. Kalau janggut buat ini, kalau rambut ini. Gosok buah jari ni. Buah jari. Put rambut cokok kepala, tolah jari. Kocok rambut tu menyelakti. Menyelakti jari. Jari kaki. Pakut celah-celah mana, kepik-kepik mana. Tu nak pergi hola jari. Dia panggil menyelakti. Menyelak-nyelakti bulunya. Dihulu daripada membasuh. Kalau gosok lu jiru air sekali ke tak jiru lagi tak apa lagi kita menyelakti sisir. Kalau ada sisir comel lagi. Bunga nasi rambut ambil air jiru belum. Kalau janggut tebal-tebal tu hola nak jari. Hola jari ni. Menyelakti dulu ambil air gum. Yang mudah serai. Habis kat tu kama dia semua kala paslun. Bermula mani ya sunat amak banyak.